Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Najihah binti Khairul Fauzi, nombor matrik C22A0701, dan pembentangan ini merupakan refleksi individu saya berdasarkan penglibatan dalam projek pembangunan aplikasi digital dan warisan tempatan bagi meningkatkan kesedaran terhadap kuih tradisional, di mana saya berperanan sebagai penemu bual. Sebagai penemu bual, tugas utama saya ialah menyediakan skrip soalan temu bual dan menjalankan sesi temu bual bersama pengusaha kuih tradisional. Soalan-soalan yang dikemukakan merangkumi jenis kuih tradisional seperti akok dan bahulu, bahan-bahan yang digunakan, langkah pembuatan, serta peranan kuih tradisional dalam budaya dan kehidupan masyarakat, khususnya semasa perayaan dan majlis keramaian. Semasa sesi temu bual dijalankan, saya memastikan setiap soalan disampaikan secara sopan, teratur dan beretika. Pendekatan ini penting bagi mewujudkan suasana yang selesa supaya pengusaha dapat berkongsi maklumat secara terbuka dan jujur. Melalui temu bual ini, saya berjaya memperoleh maklumat yang autentik berkaitan resepi tradisional, teknik pembuatan turun-temurun serta pengalaman sebenar pengusaha dalam menguruskan perniagaan kecil. Melalui refleksi ini, saya menyedari bahawa banyak ilmu warisan makanan masih disampaikan secara lisan dan belum didokumentasikan secara sistematik. Sekiranya tiada usaha untuk merekodkan pengetahuan ini, resepi dan teknik tradisional berisiko untuk hilang di telan zaman. Oleh itu, peranan saya sebagai penemu bual amat penting dalam memastikan warisan tidak ketara seperti makanan tradisional dapat direkod dan dipelihara. Selain itu, sesi temu bual ini juga membantu saya memahami cabaran yang dihadapi oleh pengusaha kuih tradisional, antaranya kekurangan promosi digital, persaingan dengan produk moden, dan keterbatasan prasaran. Maklumat ini menjadi asas kepada cadangan penambahbaikan seperti penjenamaan semula dan penggunaan platform digital dalam projek ini. Secara peribadi, refleksi individu ini menunjukkan bahawa penglibatan saya sebagai penemu bual telah meningkatkan kemahiran komunikasi, keyakinan diri serta kefahaman terhadap kaedah penyelidikan kualitatif. Saya juga lebih menghargai peranan generasi muda dalam memelihara dan memperkasakan warisan budaya agar terus relevan dengan perkembangan semasa. Sebagai kesimpulan, refleksi ini membuktikan bahawa peranan sebagai penemu bual bukan sahaja menyumbang kepada kejayaan projek, malah memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna dalam usaha memelihara warisan makanan tradisional. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Soalan seterusnya, bagaimana akak menjaga kualiti dan konsistensi rasa kuih tradisional seperti akak dan Bahulu ni? Untuk kekalkan rasa Bahulu akak ni, kita kekalkan sukateria lah. Maksudnya tidak kurangkan gandum, telur. Pada sukateria sama je lah. Pakai sukatan sama. Seterusnya, apa harapan akak untuk mengembangkan kedai kuih tradisional ini dalam masa terdekat ni? Harapan kita untuk mengembangkan kedai ni, kita cuba untuk menarik pelanggan lebih ramai lagi dengan kita buka cawangan satu lagi dah. Okey, seterusnya macam mana proses penghasilan kuih tradisional ni? Macam Bahulu dan akak ni buat secara manual ke, guna mesin ke? Untuk cara buat ni kita guna mesin. Guna mesin. Guna mesin lah. Peralatan moden. Alatan. Seterusnya akak bercadang tak untuk membuka cawangan baru atau mengembangkan operasi kuih tradisional ni? Kita bercadang untuk buka satu lagi dah cawangan, lepas tu untuk tambah lagi bilangan pekerja tu untuk menghasilkan lebih banyak lah produk kita. Soalan yang seterusnya, apakah motivasi akak untuk membuka perniagaan kuih tradisional ini? Dalam perniagaan ni kita kena banyak sabar lah. Ada hari hutang, ada hari rugi kan. Kena semangat lah untuk masa akan datang. Untuk anak-anak muda yang nak ceburi dalam bidang perniagaan ni, kena banyak bersabar. Lagi Belajar dengan orang berpelanggan. kena biasa bertanya daripada orang lebih berpengalaman lah. Soalan yang terakhir sekali, apakah perubahan yang akak lihat dalam permintaan pelanggan sejak beberapa tahun ni? Kan akak mula daripada COVID. Setiap tahun tu apa yang berubah? Apa yang akak nampak perubahan ni? Perubahan dalam perniagaan ni. Semakin hari semakin banyak lah permintaan tu. Terutama pada waktu cuti sekolah lah. Memang tak ada lah. Kalau cuti sekolah tu.